Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Arisa binti Muhammad Mazdan daripada kelas 5 Internet SK Sengangkatan Kajang. Mari saya ceritakan sedikit tentang diri saya. Saya merupakan seorang pengawas sekolah yang dilantik sejak 2023. Saya suka membaca dan belajar bersukan dan mencuba pelbagai aktiviti di sekolah. Antara aktiviti yang saya telah sertai di sekolah ialah pertandingan softball di peringkat daerah, pertandingan kraft tangan, PPIM, peringkat negeri, dan akhir sekali pertandingan touch Olimpik Malaysia di peringkat kebangsaan. Ikut bacaan nilam saya setakat ini hanya 257 sahaja dan dianugerahkan sijil 2 bintang nilam di peringkat sekolah. Saya minat membaca dan berkongsi tentang bacaan kegemaran saya. Oleh itu, pada hari ini saya akan kongsikan salah sebuah buku dalam siri riwayat Nabi Muhammad SAW terbitan Junior Pager Publication pada tahun 2012. Saya mendapati siri ini amat sesuai untuk setiap keluarga Muslim. Ini kerana ia mempunyai 24 buku cerita mengenai kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Setiap buku hanya mengandungi 10 halaman sahaja. Ia sangat sesuai dibaca kepada anak-anak. Tajuk buku yang ingin saya sampaikan ialah Mukjizat Semasa Perang Khandaq. Ia ditulis semula oleh Sulaiman Zakaria, Nur Azlin Jaafar dan Nurul Azila Arifin. Mari saya terangkan sedikit tentang buku ini. Ia adalah sebuah karya yang menggali peristiwa-peristiwa luar biasa yang berlaku semasa Perang Khandaq atau dikenali sebagai Perang Parit. Ia merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Perang ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Peristiwa ini sungguh mendebarkan. Kaum muslimin telah menggali parit iaitu khandaq dalam bahasa Arab di sekeliling kota Madinah. Apabila Nabi Muhammad SAW diceritakan telah memecahkan sebuah batu yang sangat besar sebanyak 3 kali sahaja. Masya Allah. Satu lagi peristiwa yang menarik diceritakan iaitu apabila mukjizat Nabi berlaku semasa Perang Khandaq. Seorang sahabat yang bernama Jabir menjamu makanan kepada seluruh penggali parit. Walaupun makanan itu sedikit, iaitu gulai daging, namun dengan kuasa Allah, ia akhirnya cukup. Semua penggali parit dikatakan makan dengan kenyang. Buku ini harus dibaca oleh orang yang mahu mendalami dan lebih memahami kisah Nabi. Ia mempunyai beberapa kelebihan. Dalam aspek gaya penulisan, buku ini ditulis dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, sesuai untuk pelbagai peringkat pembaca. Pembaca yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang sejarah Islam dan pengajaran Perang Khandaq akan mendapati buku ini sangat berharga. Mari saya kongsikan 3 perkara utama yang telah saya pelajari. Yang pertama, berkenaan mukjizat Nabi. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat melihat mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini menambah keyakinan dan ketakwaan para sahabat. Juga kepada kita semua, kisah Nabi dan para sahabat adalah kisah utama yang perlu dibaca untuk menambah keimanan. Yang kedua,
tentang semangat kerjasama yang tinggi. Semangat kerjasama ini boleh dilihat pada penggali-penggali parit yang tidak berputus asa walaupun kelaparan dan cuaca yang panas terik. Ketiga, saya belajar tentang tahap keimanan yang tinggi pada para sahabat. Ini kerana walaupun jumlah tentera Islam sedikit jika dibandingkan dengan kaum Quraisy dan Yahudi, tentera Islam patuh dan tetap berani berjuangkan dan menegakkan agama. Kota Madinah berusaha dipertahankan. Maka dengan ini sangat wajarlah buku ini dijadikan bahan bacaan untuk semua keluarga Muslim. Apatah lagi pada akhir zaman nanti yang sungguh mencabar dan menduga keimanan. Itu sahaja daripada saya, Arisa Imtinan. Buat kali ini, sekian, terima kasih.